Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita ingin cerita sedikit pengalaman kita berada di Kelantan. Kita ni adalah anak perantauan daripada Sabah sesat ke Kelantan. Jadinya kita sudah berada di Kelantan more than 4 years, 4 tahun sudah. Oi, tengah tengah ni sekarang ni hingus watery. Tapi kita perlu capai KPI video juga sebab nanti kita dibuang daripada program. Ayo. Jadinya begini. Pengalaman berada di Kelantan, apa benda yang best dan kenapa boleh tersangkut di Kelantan pula. So to be honest, sebelum ni aku tinggal di KL lah for more than 5 years. Jadinya bila di KL tu sempatlah kerja di JKR juga, government and swasta dan semuanya lah. Lepas tu bila kita cuba untuk ni macam apa, macam biasalah kalau sudah ada family, sudah ada anak ni, kita concern tentang education anak. Contoh macam tempat kerja kita semua jauh lah di KL, di betul-betul bandar KL tu sendiri, macam Raja Chulan gitu dah. Itu tempat kerja kita orang, laki bini. Tetapi kalau anak tu, macam kita orang tinggal di Puchong dulu. Okey, tinggal di Puchong. Untuk pulang balik sana tu guna motor. Tapi untuk ada anak, bila sudah ada anak, lepas tu fikirkan pasal education tu, di mana mau letak sekolah rendah ke tadika tu, macam mahal juga ni perbelanjaan ni, apa semua ni. Mau beli rumah lagi. Lepas tu lagi, adakah anak kita akan terbiar di tempat pengasuh ke tempat sekolah tu sampai berjam-jam. Itu antara first concern. Lepas tu lagi, kalau letak anak dekat dengan office, adakah mudah untuk ambil anak dengan alasan, contoh macam kita kerja swasta, kita bagi tahu, oh tengah hari ini mau ambil anak dulu, sorry ya, pergi keluar dulu kejap. Lepas tu ambil anak, pak pula anak di office. Soalnya begitu akan menjadi ketidakselesaan untuk certain orang lah. Tapi macam masa aku kerja JKR dulu, aku sudah set up tempat anak aku. Kalau macam aku, macam kita orang memang menetap di KL dan anak pun sekolah di sana, so anak aku tu akan bersekolah sebelah dengan aku punya office. Jadinya apa-apa pun berlaku, aku ambil dari office, bawa terus pergi ke ni lah, office. Jadi bila balik tu pun balik sekali sahaja. Begitulah rancangan sebelum ni. Lepas tu alhamdulillah rezeki pula, wife dapat kerja di Kelantan. So time tu sempatlah aku PJJ setahun untuk betulkan balik aku punya cara kerja, sebab kami dua-dua full time kerja 9 pagi sampai 5 petang begitu. Jadi aku buat keputusan lah, ni bold keputusan, kalau sudah bini dapat permanent job gitu, why not aku cuba ke arah bisnes pula. Why not aku pergi kepada fokus dengan yang aku buat sekarang ni. Disebabkan macam aku dalam dunia bisnes ni pun sudah lama sudah, jadi main gitu-gitu. Why not aku pergi full time terus kepada dunia bisnes. So daripada situlah permulanya untuk aku serius tentang buat YouTube. Sebab sebelum ni, selama ni aku buat YouTube tu sekadar saja-sajalah, untuk upload video, untuk portfolio. Memang random lah, random habis aku buat video. Termasuk sampai sekarang pun random juga. Sampai ada multi channel, channel A, channel B, channel C begitu. Jadinya sekarang ni pun aku pun tidak tahu caca marba sudah. Lepas tu daripada situlah juga aku cuba untuk macam bermain balik. Bermain tu maksudnya macam ada certain point tu sakit pula tekang. Ada certain point tu macam aku buat kira-kira semula. Contoh macam aku, yes, aku dapat government tu macam wow, impian ibu-ibu lah tu sudah kan, impian mak-mak. Lepas tu bila aku kira-kira sekali, macam kos aku untuk PJJ, kos untuk spend time dengan family, memang zero habis lah. Sebab banyak terbuang masa. Weekend pula mau pulang balik
KL Kelantan tu macam aduh, jadi penat guys. Jadi instead of macam tu, aku pun fikir macam okay, di Kelantan aku try untuk buat bisnes macam-macam lagi apa semua tu. Dan Alhamdulillah dapatlah buka macam design firm BIM punya company. Dan masuk pergi ke macam tender government dan sebagainya. So benda tu Alhamdulillah menjadilah. Dan uh, dari segi gaji tu gitu-gitu sajalah. Cuma ya bagi aku sangat-sangat cukup. Cukup sebab Kelantan ni satu, rumah boleh dapat murah, makanan murah. Maksudnya cost of living di Kelantan Alhamdulillah masih terkawal lah. Tapi cost of living di KL sangat-sangat susah untuk dikawal. Lepas tu ada juga orang tanya aku, okay, you are Sabahan, kenapa tidak bermastautin terus di Sabah? Pernah terfikir buat gitu. Tetapi macam family aku di Sabah sendiri, um, tanah ada untuk buat rumah dan sebagainya. Tetapi untuk mencari job dengan harga yang job yang bagus dan juga connection tu tidak langsung situ. Jadi macam agak susah lah juga. Walaupun banyak kawan di sana, family juga kerja government sana apa semua, tapi Sabah ni agak complicated lah, susah sikit. Lepas tu lagi cost of living Sabah tu, kelebihan kalau kau ada tanah sendiri ya kau selamat lah. Tapi kalau baru mau beli rumah tu akan jauh gila. Lepas tu ya Alhamdulillah semuanya bergantung kepada rezeki masing-masing lah. Kalau memang rezeki korang tertulis sudah untuk berada di Sabah, yes, go for Sabah. Kalau sudah tertulis di KL, go for KL. Setiap benda tu ada pros and cons lah juga. Sebab macam kalau memang gaji korang melebihi yang sepatutnya, jadi sesuai lah untuk korang tinggal di negeri tersebut. Begitulah. Apa-apa pun macam kita ambil peluang lah. Mana peluang yang terbaik, di situlah kita berada. So macam mana pula dengan korang? Tapi macam aku beritahu lah, adaptation bahasa tu, macam kepenggunaan slang Kelantan tu, macam sebelum aku pergi Kelantan pun aku sudah biasa dengan orang Kelantan. Which is masa di Labuan dulu, ada aku punya cikgu, ada murid-murid juga yang berasal daripada Kelantan, yang family dia memang kerja oil and gas dan pindah pergi Kelantan pula, pindah pergi Labuan. So aku boleh adapt bahasa slang Kelantan, bukan bahasa slang. Jadi aku tidak culture shock lah untuk pelbagai bahasa tu. Sebab masa matrikulasi juga dulu, dia banyak ni lah, banyak percampuran slang bahasa tu. Termasuk menggunakan Sarawak dek. Lepas tu Sabahan macam biasa, bahasa Brunei, bahasa Melayu biasa, Melayu Semenanjung. Lepas tu bahasa-bahasa lain lagi. Ada juga bahasa Murut, Iban, Kadazan, semua bercampur-campur sudah. Bugis pun ada. Jadi pada situ macam kalau orang Sabah sendiri pun benda tu macam it's common lah. So itu saja untuk aku cerita setakat ini tentang macam mana boleh tersangkut di Kelantan pula. Assalamualaikum.